Aku je kot bibik yang jahat di mana aku sajalah nak try buka water jet ni kan. Water jet ni kalau kita buka kan dia bunyi kuat. Jadi aku sajalah nak buka. Lepas tu bila aku tengok balik aku nak buka-buka ni tiba-tiba tak jadi pula. Padahal aku dah on dah kat switch utama tu tapi tak jadi juga. Aku macam ni lah kalau dah berdosa tekan banyak kali pun tak jadi juga. Orang kata kejahatan yang tak direstui. Tengok kucing aku ni Popis dengan si Oyen ni boleh pula duduk dekat dalam ni. Padahal aku nak basuh cage ni tapi yang ni tengok ekor ni dia gerak-gerak pula ekor si budak Kofi ni memang tak ada button off. Aku minat sangat dengan ekor ni. Nak tarik memang tak lah sian pula. Dah lah tukar buat jahat tak jadi tu. Walaupun tak laju aku nak buat juga. Jadi Oyen tak jadi tu bukan sebab rosak. Dia jadi je sebenarnya. Memang puas hati weh water jet yang aku dapatkan ni sebab memang kuat. Korang boleh buat yang kecil macam tadi. Lepas tu pusing sikit kalau korang nak tukar macam mana untuk bentuk water pressure yang akan keluar tu nanti. Aku guna benda ni untuk bersihkan bahagian mat diorang ni dekat bahagian yang hitam-hitam. Memang jadi weh. Mat yang ni aku jumpa dekat bahagian belakang. Aku lupa dah berapa jumlah ni. Hari tu aku beli 6. Lepas tu 5 je aku pakai. Baru jumpa yang ni. Dah berkulat habis lah. Jadi yang kulat-kulat ni kalau sentar memang memenatkan jari. Lepas tu kadang-kadang dekat sini ni kalau korang tak letak kloro ataupun ejen peluntur memang takkan hilang. Memang best. Siapa yang jadikan pelapik ni sebagai tempat macam kapet tempat kucing korang tidur untuk elakkan pasir-pasir ataupun makanan orang tumpah dekat bahagian bawah sebabkan korang samu kes macam aku ni boleh dapatkan water jet ni untuk korang cuci dekat bahagian bawah tu. Tak perlu nak pening-pening kepala dan juga sakit tangan nak sentak sebab korang tinggal buka water jet tu lepas tu letak macam ni. Satisfying betul bila tengok kotoran tu hilang. Lepas tu water jet ni juga aku sembur dekat bahagian lantai dekat bawah tu. Bahagian kulat-kulat memang terus hilang. Water jet ni kalau korang tembak pokok daripada jarak jauh pun burung pun terkejut tau. Lepas tu kait burung yang ada dekat pokok kayu yang tu pun akan luntur juga sekali. Silap hari bulan pokok pun tumbang tak ada alurai. Water jet ni kalau nak cuci rumah ke, cuci dapur ke, cuci dekat bahagian taik cicak dekat bahagian dinding ke, taik siput abi ke. Lepas tu kalau korang nak basuh je kereta ke, nak basuh sangkar kucing ke pun memang sangat senang. Dia memang laju. Tak padan dengan harga. Kalau korang tekan dekat beg kuning tu korang akan terkejut punya sebab harga dia memang sangat murah dan berbaloi lah kalau korang nak beli. Berbeza dengan water jet yang saiz besar tu. Walaupun kecil-kecil macam ni yang disangka tidak berbisa dan juga power. Memang korang akan puas hati dan aku akan jamin korang takkan menyesal. Lepas tu nanti korang akan ajak pula makcik-makcik jiran-jiran sebelah untuk dapatkan water jet yang sama. Silap hari bulan bila korang guna untuk cuci dekat bahagian halaman rumah, dekat bahagian tepi ataupun tepi pagar, jiran korang pun akan beli sekali. Tengok dekat bahagian tepi ni aku lalu sekali lalu je terus cuci. Tak perlu nak membagi air dan juga sakit lengan dan korang nak cuci dekat bahagian hitam-hitam ni. Confirm terus bila buat macam ni nampak macam baru. Dapatkan water jet murah-murah untuk cuci rumah hari raya boleh tekan dekat beg kuning.